Boleh lepas. Pernah nampak di area Keramat. Siapa? Pernah nampak saya di area Keramat ke? Dia tak tahu siapa tu. Dia tak cakap siapa pun. Relax dulu. Urut tengah mata. Betul. Saya selalu. Ataupun saya selalu tarik rambut bunyi tu. Lepas tu tak pun ketuk lagi best. Dia ketuk lagi. Lagi terasa. Macam ni lah awak. Banyak fikir. Sakit kepala. Makan Panadol lah. Saya tak suka makan Panadol. Alif suka. Bukan suka. Terpaksa. Dia terpaksa kan. Pemilihan terbaru apa yang dinilai? Insting. Melalui insting sahaja kita nilai. Aisyah cakap kat diorang tadi. Diorang tanya tadi masa live tadi. Diorang tanya berapa lelaki berapa perempuan. Lepas tu cakap Sama je. tak. I cakap 12 lelaki 17 orang perempuan. Ramainya. Nak buat tim bola. Boleh ke buat tim bola Peping? Kita dah ada tim bola sayang. Cuma tak power je. Sebab ada Arul. Tak power Arul. Arul lah power sayang. Arul selalu bolos sayang. Bobek. Ya ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ni ada konten ke? Ada awak. Dah Alif dah post tadi. Batch 2 bila masuk? Minggu ni masuk batch 2. Alah, ada kantoi kan tadi. Ya ke? You kata apa? Ni pakai baju ni hari ni. Oh, belum masuk lah. Sorry lah baby. Ya, kenapa yang dah katakan? Aduh. Sorry sayang. Aduh. Sumpah sakit gila bab kepala. Sakit Pergi rehat lah. Pecah. Pergi rehat lah. Rasa nak pecah kepala siap. Sumpah tu. Tak suka. Nak kerja. Oh. Rehat dulu lah. Rehat dulu. Tak boleh sayang. Ni. Terus lah. Saya cakap kan tak boleh. Minggu ni kena push juga. Sebab dah nak tutup dah. Gores jangan paksa diri. Tak boleh. Sebab Balestra dia dah janji adik dia nak live lagi. Nak buka beg kuning untuk yang mana Ayla Whitening tu. Sebab minggu ni last korang. Minggu ni last Bella buat giveaway ni. So nak tutup lah minggu ni last. So itu je. tak ada beg kuning. Oh ya ke? Ya. Itu tu kepala I pula sakit lagi ni. Ya ke? Dah pergi makan ubat dulu. Tak suka lah. Baby tak suka I ke? Baby tak suka I ke? Tak lah. Kenapa baby tak suka I? Tak suka ketuk-ketuk macam tu. Sakit kepala. Okay, so kita tak nak buang masa. Mana beg kuning? Sedapnya pun tu. Okay, so Balestra janji tadi dia akan buka beg kuning pula pada pukul 11. So kita Saya pukul dah 11. janjilah saya kena live. Okay, kita live tak lama pun. Kita live 15 minit sahaja. 11 suku kita akan end live. Jadi mana dapatkan Ayla Whitening Serum. Dan juga nak masuk giveaway ni. Ni. Okay, korang boleh tekan beg kuning untuk dapatkan. Tapi kita tak buka lagi. Kejap lagi kita buka.
Kenapa dia lama tak post video? Saya dah start post video. Okay, kita akan buka untuk malam ni 15 minit saja. Kita tak buka lama pun. Oh, lagi satu. I bagi harga murah lagi 40. Masih lagi 40? Ni last day. Oh, ya ke dah harga asal. Tak betul-betul last day 40. Tak boleh macam tu. Dah orang DM I asyik nak harga murah. Hari ni je lah last saya bagi. Sebab tu I live lagi ni. Tadi Markosha yang live tadi. Ni Karina pula naik bosen. Okay, tidak mengapa. Tadi event kat Putrajaya tak ada. Okay, alright. So yang mana dapatkan lawatan Nisira nak masuk GV phone ni, kau boleh tekan beg kuning. Kita akan buka selama 15 minit saja. So sekarang ni hanya 12 minit saja lagi. Okay, sebelah suku kita akan end live. Okay, 40 betul lah. Okay, alright. Kita dah buka beg kuning kita untuk air lawatan Nisat ni. So dalam ni ada ada sabun dan juga ada krim ni. Ya, dia bukannya apa ni? Bukannya satu produk sahaja RM40, tapi dua ni dapat sabun kerak ni. Mana korang sunburn ataupun korang macam korang apa ni panggil? Berdaki-daki hitam kat kerak. Korang ada kerak mana korang sental je ni sental seminit baru cuci. And then ini pula whitening instant ni pakai terus ni. Kenapa yang? Tak suka. Tak payahlah ni lah. Kejap lagi I kena live juga. Tak boleh. Kejap lagi I terus makan ubat tidur. Dah ngantuk ke orang ngantuk. Kepala nak pecah. You tahu cara you cakap adik nampak yang you tengah tu. Nampak yang tengah sakit. Okey korang, Bella dah buka beg kuning dah. So harga RM40 je. RM40 Bella bagi harga paling murah daripada harga RM79.90. So siapa yang nak boleh tekan beg kuning sekarang. Okey. Kenapa aku selalu macam ni? Ya Allah, Tuhanku. Kenapalah Bella Kela sangat Kela pula Bella. Beres lalu. Tak perasan baby. Ya, itu betul. Dah sold out. Okey, alhamdulillah dah sold out untuk beg kuning yang pertama. Wish cepat guys, korang ni mantap lah. Mantap lah. Nak lagi tak beg kuning yang kedua? Okay, of course. Sebab kita ada 15 minit saja. Okay, kita terus letak baby. Sebab minggu ni last dah ni. Last ni. Last dah minggu ni korang. RM40 dapat 2 item sayang. Tak ada pun. Sold out lagi ni dalam beg kuning. Okay. I letak beg kuning. Tambah stok sayang. Okay. Kita tinggal lagi 10 minit saja untuk ni. Okay. Okay. Oh, trailer baru masuk minggu ni insya-Allah. Okay. Sayang. Umur berapa boleh pakai? Tak ada masalah. Kenapa? Tak ada umur. Anak saya pun pakai. Anak saya Aila pun pakai juga ni awak. Dia tak ada apa-apa pun. Okey je. Itu sunscreen ke? Bukan. Ini cakap yang ini apa? Ini whitening lotion. Korang sapu je terus nampak putih. Terus. Lepas tu kita panggil instant. Lepas tu siapa-siapa yang ada sunburn, nak hilangkan sunburn cepat, korang sental sabun ni. Sentai sabun ni seminit. Korang tengok pakai hari-hari. 3 hari pun dah nampak perbezaan dia, Wak. Betul. 3 hari pun dah nampak dah. Tak kira umur kan? Betul, tak kira umur. Ya, tak kira umur. Tak kisah pun. Okey. Okey, kita dah letak dah. Tadi kita buka COD. Kita dah terbuka COD tadi. Tadi kita tak buka COD. Ya, saya dah terbuka COD. Sorry sangat-sangat tau. Sorry guys. Saya careless. Siapa talent baru nantilah. Tunggulah. Nanti konten Alif dah keluar nanti. Dah keluar konten talent batch 2 masuk. Baru saya bagi tahu siapa Apa? Siapa apa? Siapa yang masuk. Dia orang dah tahu lah yang macam tu. Bebe nak buat lawak. Nak buat lawak. Okey, sekarang ni tinggal 8 minit saja lagi. Bebe tak gelap pun. Okey, kita tinggal 8 minit saja lagi untuk kita tutup beg kuning kita. So, malam ni saja harga RM40. Selalunya orang jual ni pun dah kat RM40, 30 lebih. Ini sekali dengan kita punya sabun kerak lagi. Sabun kerak. Kita panggil je sabun kerak. Sebab apa? Boleh hilangkan kerak dekat
celah-celah korang ataupun buku lali korang hitam, dekat ketiak korang hitam, kelengkang hitam, dekat siku hitam, ataupun ada sunburn, sapu je ni, sapu pula, cuci sahaja 1 minit baru basuh. Okay? Betul. Dan anda berpeluang dapatkan. Lotion tu macam mana nak pakai? Macam ni sayang. Lotion ni macam ni nak pakai sayang. Okay, tengok Tak. Okay, saya letak sikit je, nampak kan? Saya letak sikit saja. Oh, sakit ni kepala, denyut siut. Saya tak tahu saya ada migraine ke apa ke, tapi sakit gila kepala. Okay, nampak tak? Nampak Beza tak? terus. Nampak Ini tak? saya Ini yang pakai, Ini yang saya tak pakai. Terus. So kalau nak salam dengan orang tu rasa tak malu lah kita kata. Betul. Ada orang sekarang ni macam-macam, kita zaman sekarang macam-macam cara untuk memutihkan kulit kita. Contoh macam ni. Jangan injek je, jangan cucuk-cucuk dah, okey? Dekat muka boleh make up. Dekat muka boleh pakai foundation putih kan saya? Boleh pakai foundation putih apa semua. Tapi tangan macam mana? Contoh awak nak buat TikTok nanti. Kakak-kakak kita apa semua nak buat TikTok, tiba-tiba rasa beringin nak buat TikTok apa semua, nak kena geleng-geleng apa, kita tengok mana tu tangan hitam, muka putih. Jadi inilah penawar dia. Penawar rindu. Ya, betul. Padamu. Bella, ada food fest lagi ke? Minggu ni dekat PD tepi pantai. You tahu tak tepi pantai ya? Tahu. You dah cakap. Tapi luas kawasan dia, letak PJ kawasan dia. Serius. Ada event Food Fest Havoc minggu ni dekat tepi pantai, dekat Port Dickson. So kita jumpa kat Port Dickson, okey? Minggu ni. Kena pakai sabun dulu ke? Sabun ni buatkan harian korang. Korang gantikan dengan sabun-sabun mandi yang korang pakai sekarang. Pakai sabun ni. Sental je dekat mana korang nak sental. Korang rasa ada hitam kat bahagian tu, sental je. Korang tengok dalam 3 hari pun dah nampak awak. Hari ni saya bagi harga RM40 daripada harga RM79.90. Dan korang bertuah untuk dapat ni awak. Saya tunjuk kejap je. Dan dah sold out dah. Ya Allah, dah sold out. Dan saya nak tunjuk dekat awak, lepas je awak beli, barang dah sampai, awak pergi dekat TikTok saya, awak nampak ni. Tengok video ni dan cara nak join macam mana. Okey, dan korang tekan link dekat sini. Tak nampak lah. Gitu lah. Barang dah sampai, baru tengok video saya macam mana nak join dapat ni, okey? Buatlah COD. Ya, orang minta COD ni. Okey. Kita tinggal 5 minit lagi ni. Macam mana Dah sold, ya betul. Kita tengok biar orang komen COD. Ramai anak COD. Yes, kita buka COD. Nak macam mana nak mau send COD sayang, sedangkan Karina punya ni pun dah. Oh, ya. Dia takkan naik yang. Dia dah naik sini. At least kita nampak. Okey, korang komen dulu COD. Kita boleh buka COD kalau ramai komen dan saya nak cepat. Saya dah pakai jadi. Suruh Alik pakai. Aku ni tergeh. Kadang-kadang kalau pakai jadi kelabu tu. Kalau tak adalah kelabu sangat sayang. Dia tidaklah kelabu sangat. Tapi kalau awak segelap saya, tak iyalah. Alif kategori gelap sangat tau. Saya bukan kategori gelap, kategori exotic. Erotik sayang. Tapi tak payah suka mana sayang. Ya ke? Thank you. Lagi kalau putih-putih sangat pun I tak suka bebek. Thank you. Yang gelap-gelap. Thank you. Ada tak lalat kat sini. Thank you. Lagi manis, sumpah tak tipu. Thank you. Lagi Thank you. lebih charming untuk I. Thank you. Hidung. Thank you. Mata, kening. Thank you. Kening dia. Bella suka. Kita ramai dah nak COD yang. Ada 5 minit lagi. Okay. Bella suka. You dah buka dah beg kuning. Belum. Saya nak letak COD. Last Stok last. Tak rugi pun Grab hari ni sebab RM40 sahaja. Kalau tak harga 70. Kalau tak harga 79. Dapat 2 item. Ni RM40 dapat 2 item. Buka COD. Okey. Saya buka COD. Stok terakhir. Lepas tu. Okey. 1, 2, 3. Kita dah buka COD sekarang. Sampai barang baru bayar. Sekarang boleh tengok dekat beg kuning. Kalau habis, saya minta maaf. COD ni kita letak last dah untuk COD. Apa semua mana nak COD tadi. Dan last day saya bagi harga pijak lantai macam ni. RM40 daripada RM79.90. Dapat 2 item korang. 2 item terus. Sakit kepala? Ya. Nak pecah sayang. Nak pecah. Boleh pakai dekat muka ke? Betul sayang. Boleh. Kalau kulit awak tak tersentif, boleh pakai dekat muka awak. Kulit saya sensitif. Saya cakap terus terang. Kulit saya sangat sensitif. Sebab tu saya tak boleh salah pakai, salah makan. Tak boleh. Betul. Okey. Alright. Puntuan. Hello? Okey. Grab cepat sampai. Okey korang. Tinggal lagi berapa
berapa ni sahaja lagi? Tinggal berapa stok lagi? Tinggal 20 stok lagi dalam beg kuning tu guys. Ya, so betul. siapa nak dapatkan cepat, kau boleh 20 sahaja korang. 20 sahaja. Last day harga RM40. Ataupun 11, 13 kita... Yang mana baru masuk, kita nak bagi tahu, okey, ini adalah whitening set daripada Ayla. So dekat dalam ni kita ada sabun kerak, kita panggil, sebab sabun ni dia boleh hilangkan daki-daki. Betul, hilangkan daki, hilangkan hitam, hilangkan sunburn. Dekat siku ke, dekat ketiak ke, dekat setengah orang kulit je putih tapi siku hitam. Betul. Malu Dan tau. ini adalah lotion putih lah, instant whitening. So kita tunjuk kat tangan you yang. Okey, nampak tak? Ini yang pakai. Ini tak pakai. Yang tak pakai. So terus cerah. Ya, betul sayang. Terus cerah. Siapa yang selalu kulit gelap tapi korang selalu pakai foundation yang cerah-cerah tapi tangan korang hitam, korang pakai je lotion ni sayang. Betul. Korang pakai je lotion ni. Mana nak tengok ni? Mana nak tengok ni? Ni sayang. Okey, tinggal berapa lagi? Guys, tinggal 13 saja lagi stok dalam beg kuning. Lepas tu dah tak ada dah. Kita tengah buka COD. Barang dah sampai kat rumah, barulah korang Macam bayar. mana nak pakai? Letak je, gosok-gosok. Letak, gosok-gosok. Okey, sabun ni pula macam mana nak pakai? Korang gantikan sabun ni dengan sabun-sabun mandian harian korang. Sabun ni, sorry sayang. Okey, sental selama 1 minit dekat bahagian-bahagian yang korang rasa nak putihkan tu. Lepas tu barulah basuh, okey? Betul. Dan kita bagi free ni. Free net ni letak je sabun dekat dalam ni, okey? Okey guys, tinggal 6 sahaja lagi dalam beg kuning. 6 sahaja lagi. Tinggal 5. 5 dah, tinggal 5 dah. Tinggal 5 dah, tak apa. Biar tinggal 4, 3 je dalam beg kuning guys. 3 je, budak sekolah boleh pakai. Boleh, tak ada masalah. Dia tak kisah umur. Betul. Anak saya 3 tahun pun saya bagi pakai. Hello. Abang, salam. Letak je dekat luar, abang. Okay, thank you. Sold out dah yang. Dah sold out dah. Allah, orang call. Alhamdulillah. Kejap kita tutup beg kuning, okey? Kita tutup beg kuning. Alright. Dah sold out. Dan kita tutup beg kuning dekat sini. Thank you korang yang order. Thank you so much. Semoga korang semua dimurahkan rezeki selalu. Thank you. By the way, tak rugi pun korang beli ni sebab ini last minggu ni last tau Bella jual ni dan dapat ni. Last day. Last minggu last. Korang cuba nak naikkan Markosyah ke? Tadi orang komen Markosyah tapi tak naik sebab Karina Mosen. Oh ya ke? Tu mungkin sebab I ada kata dalam konten mana I kata? Tadi konten tadi I cakap. I tak tengok lagi. I cakap Mosen Markosyah beat Mosen Karina dalam aku punya TikTok. Sayang kejap I ambil makanan sayang. Okey sayang. Okay guys, keren. Saya tak gunting rambut nampak rambut panjang lah. Lama dah tak gunting. Beli COD pun sama juga, boleh juga. Awak pergi dekat TikTok Bella Strel, awak tengok macam mana cara. Dekat sini. TikTok dia ni tak? Hot pin tu. Yang first pin yang ni, yang ada Daus, yang ada Aslah, ada Una. Tak boleh nampak ni. Lepas tu ada Laina ni. Ni. Kau tengok sini cara-cara dia. Ya, dah beli barang dah sampai baru korang register, okey? Betul. Link ada dekat bio TikTok Bella tau. Bila nak post kemasukan konten bash? Okay, anak saya spill lah. Bila masuk? Bila post? Esok post. Betul. Esok post. Sebab tu saya ni pada pagi lagi ni. Tak mandi lagi. Ali dah mandi ni. Saya tu lah tadi. Kau tahu kan kalau kita orang pakai baju ni apa? Esok post. Hari ni dia orang dah masuk. Spill je lah. Hari ni dah masuk. Kita orang tak boleh tahu lah apa. Esok post. Jadi tunggulah esok. InsyaAllah saya tak sidai. Kalau editor edit cepat, so kita doakan editor saya edit secepat mungkin. Dan tapi sihat lah. Sihat, tak demam. Takut dia demam tiba-tiba ataupun ada masalah ke apa-apa. Jadi kena hold lah. Gitu. Okay, kita stay tune. Pukul 8.30 malam esok, okay? Standard saya post sekarang memang pukul 8.30. Siapa-siapa kata nak makan nasi tu 8.30 ready lah. InsyaAllah. Okay.
Kalau lewat sikit tu sebab video tak siap lagi lah. Awal pada tu saya rasa tak ada lah. Jangan tanya siapa ke, berapa orang ke. Takkan saya nak spill ni. Kalau tak, Saya spill lelaki 12 orang. aduh, dah bagi tahu dah 12 orang. Sorry baby. Perempuan 17 orang. Perempuan pula you bagi tahu. 29 orang total. Ya, sebab tu pening sikit. Pening kan 29 orang kan. Sebab dusun nak buat doa selamat. Panggil dia orang tak. Nak tim bola ke apa semua. Nak bersih office ke apa semua tak perlu nak tu lah. Betul. Saya sihat kali. Alhamdulillah saya sihat lama dah. Saya sihat dah. Seminggu lebih Cuma lah. dia kurus lah. Dia penat buat badan. Kurus balik. Tapi Itulah. kurus balik. Nak buat tu rasa down gila lah. Nak main gym balik. Nak buat badan balik rasa down lah. Tapi ni kira dah nampak bersih sikit. Hari tu masa keluar hospital ya. Kurus gila tak? Kurus gila. Macam Alif Ifan yang dulu. Tengok I makan berapa banyak ni. 2 ke makanan. Jadi lapar. Macam Alif Ifan yang dulu. Bella pun dah okey. Alhamdulillah. Baru habis tengok YT. Mantap. Kita ada post dah video YT yang terbaru. So kau boleh pergi tengok. Saya tengah on ubat lagi awak. Awak doakan saya juga ya. Semoga tak ada apa-apa. Kalau tak saya kena buat MRI. Esok awak balik asrama. Aduh. Curi-curi lah bawa phone. Jangan. Asrama boleh open ke? Zam. I tak pernah masuk asrama. Nak cerita zaman I ni. Boleh bawa phone tak? Tak boleh bawa phone tapi I bawa. Itu je lah. Apa yang best duduk asrama? Apa yang best asrama? Kawan. Tak bebas lah, Community. Tak boleh nak keluar. Dia memang tak boleh nak keluar. Tapi dia ada kawan tau. Bukan dekat kamu ada kawan. Tapi kita duduk bersama kawan. Kita enjoy bersama kawan-kawan. Gitu. Enjoy study and everything. Buat apa-apa dengan kawan-kawan ni seronok kawan-kawan. Waduh. Ayat dia. Gitu lah. Tak mungkin sebab lelaki dengan perempuan kan beza kan cara berkawan. Tahu, I tak suka masuk asrama sebab tak boleh keluar. Bebas. Boleh je. Rukah. Apa tu? Rukah. Rukah. Tak. Panjat. Oh, you mengajar budak-budak kat sini pula yang. Siapa tak tahu yang. Semua orang tahu yang. Antara berani tak berani. Tak best. Betul lah. Pasal warden lah. Pasal warden lah dia tak best sikit. Pasal warden. Satu lagi kalau nak kucing tengah malam. Terbang pukul 2-3 pagi. Seram ke? 2-3 pagi. Dia bukan tandas dalam bilik tau tak. Kena pergi jalan ujung tu. Nak gerak saing ujung saing mudah basah. Itu paling serabut sekali lah untuk aku. Betul tak pengalaman asrama ada yang malah bangun tengah malam nak kecing. Pagi ke malam. Malam lah kalau pagi takut apa. Habis dia kuat. Nakut enggak. Dia dulu takut lah. Sekarang dah okey lah. Tadi I live. Ada orang tanya soalan kat I. Okey, soalan dia. Kecil dalam botol takut tak? Kita aja buat dah. Ada orang tanya I. Adakah AI ni, adakah you akan ambil orang non-Muslim? Benda tu dah banyak kali dah tanya sebenarnya. Okay. Let's pick it up. Dia nak kata tak ambil. Dia tak ada kata tak ambil. Dan tak ada kata. Saya kata gini. Kalau sebab masa ni hujan pun memang kita ambil seorang. Betul tak? Masa ni hujan tapi tak dapat. Betul. Laki seorang. Jadi saya terbuka. Dia study. Saya terbuka. Tapi of course lah, kita bukan nak kata okay saya nak non-Muslim je. Tak, saya terbuka. Tapi kalaulah yang non-Muslim ni betul-betul bagi saya, ini aku kena ambil ni. Steady lah dia ni, memang style lah, memang unik ke apa ke yang saya rasa ni, saya ambil. Tak ada masalah. Saya cakap jujur ni hujan sebenarnya ada, tapi sebab last minute dia memang tak boleh. Sebab tadi tu dia study, so dia undur diri. Tapi saya dah ambil lah. Memang dia sepatutnya pergi orientasi sekali. Dan dia pun ada bakat.
InsyaAllah, mana tahu. Kan, India, Chinese. Tengok Ali kecil belum macam roya. Ni siap macam roya ni. Yang tahu macam roya? Kampung you. Betul. Abang Sidai kita orang, maaf lah, duhai. Saya Sidai tak selama Wak Nat Sidai tau. Yang Aisyah pilih tu harap taklah sebab orang cakap dia buat tak buka-buka apa benda ni. Ha? Tak tahu apa dia cakap. Wish Karina 9,000 lah. Tapi masalahnya Markosha tadi berahibu yang. tak, masalahnya tak ada pun yang komen Karina. Tapi kenapa naik tengok mana ada komen Karina. Naik sebab apa Tak tahu. Daripada first live tadi orang komen Karina kot. Oh ya. Kan? Dia macam ghost. Dia macam ghost gila. Tiba ada Karina naik. Padahal tak ada orang komen sangat pun. Markosha lagi ramai. Apa ni? Nak sama-sama. Gini, untuk Karina ni sabar. InsyaAllah kalau ada sebelum Karina release ni, adalah. Kalau tak ada, saya minta maaf lah. Lagipun dah banyak kan vitamin Karina. Korang semua dah happy kan. Itu kat langkah je semua. Banyak kot. Saya jumpa balik kat TV cerita lama Saya berlakon cerita lama ke? Lapar juga Bella. Last saya makan tengah hari tadi. Oh, sebab konvo. So, partner boleh pergi konvo tu nak buat konten. Apa? Taklah siapa partner Rina lah. Dia nak kanda pergi konvo Rina. Siapa nak? Rina nak kan dia pergi? Bukan, netizen lah. Netizen. Geng Karina lah. Oh. New Gen masuk dah ke? New Gen? Tahulah aku pun tak faham. Tak, bukan New Gen tu. Mungkin dia tersilap cara tersilap cakap. Bukan New Gen. Talent batch 2. Sementara batch 2. New Gen dah masuk awal tahun ni lagi. You tahu tak baby? Kenapa? Benda apa yang sangat-sangat buat I macam release tenang. Tengok muka I sayang. Salah. Anak-anak. Anak-anak. Peluk anak-anak dan juga peluk you. Ya ke? Orang jealous sayang. Okay guys. Kita halal lah. Memanglah. Baby kesan tengok orang single kan. Okay, so itu je. Rasa you pun kena rehat dah ni. Sakit kepala, makan ubat, so tidur. So orang takut terlajak pula macam hari ni. Okay, alright. So itu je. Guys, jangan lupa tengok konten malam ni. So, kita dah post konten malam ni. Dan untuk konten esok, korang boleh saksikan siapakah wajah, siapakah entiti, siapakah individu di sebalik talent sementara batch 2. So kita dah menyambut kehadiran batch 2 dekat office. Dan insyaAllah pada esok hari kita akan post konten tersebut pada jam 8.30 malam insyaAllah. Jadi tengok dulu konten malam ni untuk korang prepare untuk konten esok. Okay, thank you for watching. Thank you for support AI team. Maaf ada yang kurang apa semua daripada kita orang. Kita orang hanya manusia biasa juga. Tidak lagi pada kesilapan. Kalau kita salah, tegur, insyaAllah. Okay, alright. So itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat malam.